Kalau dulu macam tadi kita sebut, lelaki macam yang dipercayai itu satu-satunya kan, tapi sekarang ni dah. Tapi dalam program kami juga, kita ada waktu yang kita memang lagi selesa cakap dengan perempuan saja dan lelaki saja, maknanya berasingan. Ada waktu yang kadang-kadang kita rasa dua-dua jantina tu pun kena tahu juga dan bermain peranan. Dan dalam program kita banyak, bila kita berjumpa dengan lelaki, kita akan banyak tekankan ayat Al-Quran, a'udzu minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Maknanya kita nak kembalikan peranan lelaki tu kan. Sekarang ni pun dah mungkin banyaklah pihak yang cuba kembalikan peranan bapa kan, lelaki qawwam ataupun Kementerian Wanita, tapi Kementerian Lelaki tak ada kan. So rasa dah boleh nampak perkara-perkara ni. Tapi macam mana kita nak empower lelaki ni supaya jadi qawwam tu kan, jadi pelindung, jadi yang berdiri di hadapan kezaliman untuk mencegah zalim tu, mencegah yang mungkar tu kan. Ini memang peranan lelaki lah, sebab akhirnya lelaki ni Allah kurniakan kelebihan-kelebihan kan. Fizikal dia, on average fizikal lelaki Allah bagi kelebihan. Kemudian lelaki yang diminta untuk memimpin dalam keluarga pun, family, lelaki ni lah yang diharapkan memimpin keluarga tu, bukan perempuan kan.